murid cikgu. Cikgu harap kamu semua dah bersedia untuk belajar bahasa Melayu pada pagi ni. Baik, hari ini hari terakhir kita belajar secara PDPR ni. Jadi cikgu harap kamu bagi perhatian yang sepenuhnya. Sebab minggu depan kita dah tak ada lagi sesi begini. Okey. Jadi hari ini kita nak belajar bahasa Melayu. Boleh nampak slide cikgu? Boleh Okey, baik. Hari ini kita nak belajar tema 2, kesihatan mental dan emosi. Unit 4, minda of minda, dan tajuk dia ialah ceramah minda dan emosi. Okey, hari ini kita nak belajar kemahiran membaca, iaitu membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat ulasan dengan betul. Okey, jadi objektif kita hari ini ialah membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat ulasan dengan betul. Kita belajar kemahiran membaca hari ini, iaitu membaca, dah baca, faham maklumat yang tersurat dan tersirat untuk kita buat ulasan. Okey, baik, kita tengok buku teks muka surat 18. Okey, siapa yang ada buku teks boleh tengok buku teks muka surat 18. Okey. Jadi sebelum tu kita tengok dulu, kita teliti dahulu apa yang ada dekat dalam teks dan juga dalam tu ada peta pemikiran. Kita tengok dulu Okey. Teks dia bertajuk ceramah minda dan emosi. Okey, lepas tu dekat bahagian sini kalau kamu perasan ada peta pemikiran ada peta pemikiran. Jadi soalan dia, apakah yang kamu faham daripada teks dan peta pemikiran di sebelah? Okey, kalau kamu tengok teks ni dan kamu tengok peta pemikiran ni, okey, cikgu nak tanya kamu lah. Teks ni format dia apa? Teks ni format dia apa? Boleh faham soalan cikgu? Selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Okey, cikgu ulang semula soalan cikgu. Kalau kamu tengok kepada teks ni, okey, teks ni ataupun petikan ini, petikan ni format apa? Faham tak apa maksud? Faham tak soalan cikgu? Ulasan. Cikgu tanya cikgu tanya kamu, tolong dengar betul-betul. Teks ini format apa? Maksud cikgu format tu contoh surat ke, laporan ke, macam tu. Faham tak? Teks ni format dia format apa? Faham ke tak faham soalan cikgu ni? Tak. Faham. Tengah Okey. Tengah fikir. Okey, tengah fikir. Cepat. Kalau kamu tengok teks ni, tengok petikan ni, apa yang kamu fikir dalam kepala kamu? Ini format apa? Format catatan ke? Format laporan ke? Format cerita ke? Ni format apa ni? Catatan. Catatan? Ya ke catatan? Yang lain? Laporan. 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 Itu jawapan Hao Junji. Lagi yang lain? Yang lain? Bagi respon. Kalau tak bagi respon, slide ni je kita belajar. Cepat. Jangan buang masa. Ini format apa? Aduh, kamu ni memang betul-betul cuti ni. Kamu tak belajar dekat rumah ni. Kamu tak ulang kaji ni. Kamu tahu tak, 2 minggu lagi kamu akan ada ujian diagnostik. Soalan cikgu begitu mudah. Cikgu tanya ini format apa? Pun kamu tak dapat jawab. Sangat-sangat bahaya ni. Cepat. Tak ada seorang yang dapat jawab ke? Ini format apa?
Pergerakan. Tak dengar lah. Kuat sikit. Pergerakan. Pergerakan? Apa? Speech. Cakapan. Percakapan? Ada ke karangan percakapan? Cikgu tak pernah dengar lagi. Ini karangan apa ni? Format apa ni biasanya? Tak ada. Ha? Ada ke karangan format percakapan? Cikgu tak pernah dengar. Kalau dialog cikgu pernah dengar. Tak ada. Ha. Kamu ni teruk betul lah. Cikgu cerita. Aduh. Bukan cerita. kamu tak ada baca buku karangan? Ada baca ke tak ada baca? Cikgu tanya betul-betul ni. Ada baca ke tak ada baca? Ha. Ada baca tak buku karangan? Mesti tak baca kan? Betul tak? Senyap pula. Cikgu tunggulah jawapan kamu. Kalau tak kita tunggu je lah sampai habis 9.15 nanti. Kita tengok muka surat ni je. Kalau kamu tak nak pergi kerja sama. Cikgu dah malas dah nak marah-marah. Kamu kata Maklumat. Maklumat. Karangan maklumat. Pernah dengar jenis karangan maklumat? Ada. Tak ada. Kalau tak ada kenapa sebut? Jangan main tikam je sebut. Nampak sangat kamu tak ulang kaji ni. Betul ke tak betul cikgu cakap ni? Kalau kamu ulang kaji, kamu mesti boleh jawab dengan senangnya. Cuba tengok ni, dia ada cakap. Selamat pagi warga sekolah. Saya akan menyampaikan ceramah yang bertajuk Hadirin yang dimuliakan. Sekian, terima kasih. Ini karangan format apa ni? Cikgu dia storytelling. Storytelling pula. Ada ke karangan format storytelling? Ada. Tak, soalan cikgu yang seterusnya. Kamu ulang kaji tak buku karangan? Tolong jawab dengan jujur. Kamu ulang kaji ke tak ulang kaji? Tahun 6 ni. Ni tahun 6. Bukannya tahun 1. Tahun 6. Semua benda ni dah belajar. Ulang kaji ke tak? Kalau kamu tak nak cakap, tak apa. Kita tunggu je sampai habis. Cikgu tak ada masalah. Cikgu tunggu kamu. Lock on. Aisyah. Ini karangan format apa ni? Wah, seorang pun tak dapat jawab. Cikgu ni syarahan. Itu yang cikgu nak dengar. Syarahan. Syarahan. Okey, nama pun ceramah. Sama ada syarahan ataupun ucapan. Boleh diterima lah. Mana ada karangan maklumat lah. Karangan percakapan lah. Aduh, nampak sangat kamu tak baca, tak ulang kaji. Kalau tak nanti habis 9.15 kat muka surat ni je. Cikgu takkan teruskan. Okey, soalan yang kedua. Ini peta pemikiran apa? Tak dapat jawab, tak teruskan. Apa nama peta pemikiran ni? Peta bulatan. Okey, peta bulatan. Nasib baik ada yang dapat jawab. Kalau tak, kita kat sini je. Okey, ini peta bulatan. Dan ini ialah karangan format
syarahan ataupun ucapan. Okey, ceramah, minda dan emosi. Jadi hari ini kita nak belajar membaca untuk memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk kita buat ulasan. Jadi, apa yang kita perlu buat? Kita kena baca semua ni. Baca satu petikan ni. Dah baca, kena faham. Kalau baca tak faham, tak dapat jawab. Tak dapat nak buat ulasan. Dan ulasan tu mesti berpandukan apa? Berpandukan peta grafik ni. Iaitu peta bulatan ni. Kita guna peta bulatan ni untuk kita masukkan isi-isi apa? Isi apa? Dari mana dapat maklumat tu? Yelah. Apa maksud isi tu? Isi apa? Kita ada belajar buat ulasan, betul tak? Dia ada dua isi. Apa isi tu? Dah lupa dah. Itu di samping itu. Oi, Shanice. Kita buat ulasan. Ada isi. Isi tu isi apa? Dia ada dua isi. Cuba kamu ingat balik. Isi kamu pertama. Isi pertama. Dalam ulasan ada isi apa? Ter apa? Ter. Cikgu bagi hint lah tu. Isi Aduh. Cuti sungguh kamu. terakhir. Isi terakhir? Isi apa? Tadi dekat awal-awal tadi cikgu dah cakap. Kita tengok balik lah. Saya tak masuk tadi. Ni. Untuk memahami maklumat yang tersurat. Isi tersurat. Dan isi tersirat. Dan tersirat. Apa maksud tersurat? Apa maksud tersurat? Nampak? Apa maksud nampak? Tersurat tu dia sudah ada bagi. Dia dah ada bagi dah. Kalau yang tersirat? Dia dah kata-kata. Kalau tersirat kena fikir sendiri. Semua fikir sendiri. Kamu tak bersedia nak belajar pagi ni. Tolonglah, dah tahun 6 ni. Jangan macam ni. Okay, sepatutnya soalan-soalan yang cikgu tanya tu semua dah dalam kepala kamu. Tinggal nak gunakan je. Okey, baik. Jadi, kita akan buat ulasan berdasarkan peta pemikiran ni. Dan dalam peta pemikiran ni, kita akan masukkan isi tersurat. Okey, isi tersurat berdasarkan petikan ini. Ingat, berdasarkan petikan ini. Tolong dengar betul-betul, jangan buat kerja lain. Walaupun cikgu tak nampak kamu, cikgu yakin ada yang buat kerja lain. Sebab kalau kamu berani tunjukkan muka kamu, baru cikgu percaya kamu tak buat kerja lain. Ini kamu tak tunjukkan muka kamu, tak tunjuk, tak buka webcam kamu. Jadi cikgu yakin kamu mesti buat benda lain. Sebab tu bila cikgu tanya tak ada respon. Hari ni hari terakhir lah. Cikgu harap lepas ni tak ada lagi PDPR ni. Sebab bila cikgu buat macam ni, cikgu rasa cikgu ajar sorang-sorang. Nanti datang sekolah, selang 1 minggu lagi, kamu ada ujian diagnostik. Masa tu kita tengok, kamu ulang kaji ke tak ulang kaji kat rumah. Okay, kamu dah tahun 6 Kamu tolonglah buat betul-betul. Okay, dah tak ada masa nak main-main lagi. Kalau nak main-main, kamu tak payah datang sekolah. Sebab apa? Sebab bila datang sekolah, kerja dia kena belajar, bukan main. Okay, tolong tolong bagi sepenuh perhatian semasa belajar. Inilah peluang yang kamu ada untuk belajar. Kalau kat rumah kamu tak dapat nak belajar betul-betul. Jadi bila ada bimbingan cikgu, tolonglah. Tak tahu, tanya. Bukan senyap. Okey, seterusnya langkah yang kedua, cara mengenal pasti maklumat tersurat dan tersirat daripada petikan. Tadi kita dah tahu itu ialah satu petikan, iaitu petikan syarahan. Dan kita nak cari dia punya maklumat tersurat ataupun nama lain dia isi tersurat. Dan juga yang tersirat. Baik, kita tengok dekat sini. Tajuk dia ceramah, minda dan emosi. Okey, selamat pagi warga sekolah jenis kebangsaan Tamil Kupang. Saya akan menyampaikan ceramah
yang bertajuk Minda Sihat, Emosi Stabil, Tindakan Tepat. Baik, itu yang cikgu warnakan dengan warna hijau tu, itu ialah tajuk dia. Tajuk syarahan ataupun ceramah yang disampaikan tu. Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi bukan saja-saja cikgu highlight ataupun terangkan atau warnakan tulisan tu. Ada sebab. Okey, itu ialah tajuk syarahan ni ataupun ceramah ni. Lepas tu dia tanya, apakah minda dan emosi? Nampak tak? Dia tanya soalan kepada audien ataupun kepada orang yang mendengar ceramah ni. Okey, apakah minda dan emosi? Cikgu garis ataupun cikgu warnakan minda dengan warna kuning dan emosi berwarna biru turquoise tu. Okey, kita tengok. Minda ialah keupayaan otak kita untuk berfikir. Itu maksud minda. Dan yang kedua, dia kata apa Minda lagi? tu akal Yes. Okey, akal fikiran kita lah. Macam mana kita berfikir, mengawal pergerakan, mentafsir maklumat seperti bau, deria, dengar dan rasa. Okey, sebenarnya minda ni organ dia ialah otak lah. Organ dia ialah otak. Baik, seterusnya emosi. Emosi tu apa? Emosi tu ialah alasan. Emosi pula ialah perasaan. Okey, cikgu cakap alasan pula tadi. Emosi pula ialah perasaan. Okey, perasaan. Feeling Apakah faedahnya jika minda sihat dan emosi stabil? Okey, nampak tak ada satu soalan? Nampak tak dekat situ ada satu soalan? Nampak? Kalau siapa yang ada buku teks, boleh tengok dekat buku teks lagi jelas. Okey, dekat hujung tu dia ada gambar ataupun ada satu macam simbol otak yang sedang berfikir. Apa maksud simbol dan otak yang berfikir tu kalau kamu faham? Apa maksud Kenapa dia perlu letak? Dia suruh kita jawab. Dia nak kamu berfikir. Ini dipanggil kebat. Dia suruh kita fikir. Ya, dia suruh kamu fikir. Ini soalan kebat. Dia tanya apakah faedah? Apa maksud faedah? Cepat. Apa maksud faedah? Faedah tu benda yang baik. Benda yang baik. Nama lain bagi faedah. Apa ni? Nampak sangat kamu dah lama. Nampak sangat kamu dah lama tak ulang kaji ni. Soalan cikgu dari tadi kamu tak jawab. Kamu ulang kaji ke tak ulang kaji kat rumah? Ulasan, karangan, ada ulang kaji tak? Ada baca balik tak? Ada baca tak? Cikgu tanya ni. Cikgu nak tahu. Ada baca tak? Shanice, ada baca tak Shanice? Shanice, ada baca atau tidak? Senyap Ada. Tak ada. Yang lain? Aisyah, ada baca tak? Aisyah, ada baca tak karangan, ulasan? Tak ada. Lagi siapa lagi yang ada dalam ni? Ramai ni. Tak ada. Cikgu nak kena sebut seorang-seorang ke baru nak cakap? Tolong Pun tak ada. Lokoi Om. Terima kasih Lokoi Om kerana bercakap. Cikgu tak perlu nak sebut nama kamu. Okey. Tolong hari ni dah hari Khamis. Esok Jumaat. Lusa Sabtu. Tulat Ahad. Hari Isnin kamu dah datang sekolah. Ya. Kebaikan. Ya, kebaikan. Kebaikan. Manfaat. Okey. Berguna. Berguna. Apakah bergunanya? Boleh ke buat ayat itu? Okey, baik. Sebenarnya semua benda ni kita dah belajar dalam ulasan dan kita dah tulis dalam buku ulasan. Jadi cikgu nak nasihatkan kepada kamu, kamu ada masa lagi berapa hari lagi sebelum buka sekolah ni, tolong tolong ulang kaji semula semua buku-buku bahasa Melayu yang kamu dah belajar tahun lepas.
Okey, cikgu harap buku tu masih ada pada kamu dan buku tu tidak hilang. Tolong baca semula. Sebab cikgu tengok kamu dah lost. Kamu dah hilang ingatan. Dah lost memory. Dah hilang ingatan tentang apa yang cikgu dah ajar pada kamu ni. Cikgu takkan ulang balik Cikgu takkan ulang balik. Cikgu cakap lagi sekali, cikgu takkan ulang balik. Sebab kalau cikgu ulang balik, sama macam cikgu ulang cikgu ajar tahun 4. Kamu dah tahun 6, sepatutnya semua dah ada dalam kepala dah. Semua dah boleh ingat, semua dah tahu cara nak buat. Jangan nanti masuk sekolah nanti bila cikgu suruh buat ulasan, cikgu macam mana nak buat. Wah. Kalau macam tu kamu masuk tahun 4 balik Tak payah belajar dengan cikgu tahun 6. Sebab tahun 6 tak sepatutnya begitu. Sepatutnya dia dah boleh berdikari, dia dah tahu apa yang dia perlu buat untuk dia faham dan dia pandai. Bukannya dia hanya tunggu cikgu suap. Tolong Tolong, kamu dah tahun 6. Kamu kena ubah sikap kamu. Kamu kena jadi contoh dekat adik-adik yang tahun 5 dan tahun 4 tu. Jangan nanti bila cikgu suruh buat ulasan, yang tahun 4 boleh buat ulasan, tahun 5 boleh buat ulasan, tahun 6 tak tahu, lupa. Tolong ada masa lagi ni. Boleh janji dengan cikgu kamu boleh ulang kaji semula semua ni? Boleh ke tak boleh? Tengok balik buku ulasan, tengok balik buku karangan macam mana nak tulis ulasan. Boleh. Tolong Boleh. cikgu cakap perkataan tolong. Ini untuk kebaikan kamu, bukan untuk kebaikan cikgu. Cikgu tak nak nanti bila cikgu ajar kamu kosong. Kosong, tak tahu apa-apa. Susah Okey. Baik, jadi hari ni apa yang kita nak buat? Kita nak buat ulasan. Dan dia punya kata kunci dia ada dekat sini. Apakah faedahnya jika minda sihat dan emosi? Okey, nak tahu apa dia punya faedah, kita kena baca teks ni lagi. Kena baca petikan ni lagi. Okey, kita tengok. Para hadirin yang dimuliakan. Minda dan emosi yang sihat membantu kita membuat pertimbangan yang positif. Nampak ni? Minda dan emosi yang sihat. Dia ulang balik dari kat sini. Nampak ni? Minda sihat dan emosi stabil ni. Minda dan emosi yang sihat membantu kita. Ni dia punya faedah ni. Membantu kita membuat pertimbangan yang positif. Tahu apa maksud pertimbangan? Tahu apa maksud pertimbangan? Tak tahu? Tahu ke tak tahu? Faham. Tak tahu? Pertimbangan. Tahu apa maksud? Tahu ke tak tahu? Wah, soalan cikgu senang. Tahu atau tak tahu? Tak tahu cakap tak tahu. Tahu cakap tahu. Apa ni? Fikir. Tahu. Fikir. Tak tahu. Tak tahu. Okey, senang cakap pertimbangan ni buat tahu. keputusan lah. Buat keputusan. Tahu apa maksud buat keputusan? Sama ada kamu nak buat keputusan tu baik atau buruk untuk kamu. Macam tu lah. Contoh. Kamu bangun pagi, kamu dah buat keputusan. Hari ni saya nak malas atau nak rajin. Jadi kamu dapat buat pertimbangan yang positif kalau emosi dan minda kamu tu sihat. Kalau tak sihat, kamu mesti pilih yang negatif. Contoh, kamu tak larat lah hari ni, semalam tidur tak cukup. Malas lah nak buat apa hari ni. Kamu dah pilih benda yang negatif. Kamu nampak? Faham tak apa maksud membuat pertimbangan yang positif? Kalau orang yang minda dia sihat, otak dia sihat, cerdas, emosi dia pun stabil, emosi dia tak ada masalah, dia tak ada rasa sedih apa semua, dia mesti akan buat benda-benda yang positif. Itu yang maksud buat pertimbangan yang positif. Dia akan buat keputusan yang positif, yang baik. Saya tak boleh malas saya kena rajin nak buka sekolah dah ni. Saya mesti kena bersedia. Kena baca semula buku-buku. Nanti cikgu tanya, saya boleh jawab. Tak adalah cikgu tanya, saya krik-krik. Tahu apa maksud krik-krik? Faham apa maksud krik-krik? Tahu. Diam. Diam je macam pokok kan. Tanya apa pun tak boleh jawab. Jadi kamu kena buat pertimbangan yang positif lah. Kalau kamu ada minda yang cerdas, yang sihat, emosi yang stabil ni. Okey. Jadi yang ni, ini dia punya isi apa ni? Membuat pertimbangan yang positif. Ini kita panggil isi apa? Apakah faedah jika minda sihat dan emosi stabil? Dapat membuat pertimbangan yang positif. Ini isi apa kita panggil? Ataupun maklumat apa yang kita panggil?
Siapa buka mic ni? Siapa buka mic ni? Okey. Ini kita panggil isi apa? Tadi kita nak cari maklumat apa? Dah lupa dah. Tadi Isi tersirat. tersirat ke? Tersirat ke? Membaca dan memahami maklumat tersurat dan maklumat tersirat. Okey. Jadi kita kena cari maklumat tersurat dahulu. Tersurat. Okey, dia kata siapa yang buka mic ni? Cikgu ada dengar bunyi bising. Siapa Siapa tu? Tolong bagi perhatian tolong bagi perhatian sebab nanti kamu kena Tadi buat. saya mau tengok sudah tak ada. Tolong bagi perhatian. Tak Saya faham tengok, tanya. Apa ni? Tak ada siapa. Tak ada siapa. Tapi kenapa bunyi bising? Kamu tak dengar bunyi bising ni? Baik. Tak dengar. Tak dengar? Cikgu saya dengar macam zzz. Cikgu pun dengar bunyi si bising. Dia bunyi bising. Bunyi macam ada noise. Okey, baik. Jadi ini kita panggil isi tersurat ataupun maklumat tersurat. Maklumat yang dinyatakan dalam teks ataupun dalam petikan ni. Sebab soalan dia ialah apakah faedahnya jika minda sihat dan emosi stabil? Dia kata kalau minda dan emosi yang sihat dapat membantu kita membuat pertimbangan yang positif. Okey, ini maklumat tersurat dia. Lagi dia kata apa? Selain itu, nampak tu dekat tu. Selain itu. Bila selain itu, isi yang ke apa? Isi yang apa? Isi yang tadi yang pertama. Membuat pertimbangan yang positif. Nampak ni dekat dalam peta bulatan ni. Kedua lah. Kedua. Okey. Selain itu, kita tidak akan cepat berasa marah. Ini isi yang kedua. Jika emosi dapat dikawal. Okey, seterusnya kita tengok lagi dia kata apa. Minda yang sihat juga dapat membantu kita menghadapi sesuatu musibah dengan tenang. Apa maksud musibah? Siapa faham apa maksud musibah? Okey, kalau tak ada faham maksudnya semua tak faham lah. Cikgu terus terangkan. Musibah maksudnya masalah ataupun ujian. Okey, yang datang pada kamu. Jadi kamu kalau ada minda yang sihat ataupun minda yang cerdas, yang emosi yang stabil, kamu dapat menghadapi sesuatu masalah tu dengan tenang. Kamu tak panik, kamu tak gelabah, kamu tak sedih, kamu tak kemurungan. Boleh faham tak? Jadi kamu akan lebih tenang. Itu isi yang ketiga. Seterusnya, dia kata di samping itu. Okey, nak tahu isi senang aja. Tengok penanda wacana. Tengok penanda wacana. Ini dipanggil penanda wacana. Selain itu, di samping itu. Yang ni bila dia kata minda yang sihat juga. Ini bermaksud ada isi yang baru lah. Boleh faham? Okey. Tengok apa isi tersurat yang seterusnya. Dia kata perasaan takut dapat dihindari semasa menghadapi tekanan. Jadi kalau orang yang dapat tekanan, dia hadapi tekanan, dia akan dapat menangani perasaan takut tu. Dia dapat elakkan daripada perasaan takut tu. Okey. Apa maksud berasa takut tu? Contoh tengok kita tidak akan mendiamkan diri semasa perbincangan di dalam kelas. Macam tadi cikgu bagi tekanan tu. Cikgu tanya kamu, faham ke tak faham? Tapi kamu diam. Kalau kamu diam, tandanya kamu takut lah. Kamu takut. Kamu tak boleh terima tekanan. Cikgu bukan marah kamu pun. Cikgu cuma bagi tekanan tu supaya kamu, otak kamu tu kamu gerakkan. Faham apa maksud kamu gerakkan? Kamu berfikir, bukannya hanya duduk tunggu sampai habis kelas. Cikgu kata, okey, itu saja, sekian, terima kasih. Kamu pun, okey, sekian, terima kasih cikgu, bye-bye. Dah, itu je. Apa yang kamu dapat?
Apa yang kamu dapat? Cikgu tanya kamu. Apa yang kamu dapat kalau kamu buat macam tu? Dapat apa, Shanice? Tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa, buang masa. Tak Masuk dapat daripada 8.30 sampai 9.15. Itu je yang kamu dapat. Buang masa. Sepatutnya bila kamu masuk kelas, kamu dapat sesuatu. Tapi kalau kamu hanya duduk, diam, tak cakap apa-apa, cikgu tanya, diam, tak nak respon. Kamu yang rugi. Cikgu tak rugi Cikgu selalu cakap benda ni. Cikgu tak rugi. Yang rugi ialah kamu. Sebab kamu tak dapat sesuatu. Rugi lah. Lebih baik buat kerja lain daripada masuk kelas. Sebab kamu tak nak bagi perhatian buat benda lain. Okay, tolong Okay, seterusnya akhir sekali. Nampak tu ada perkataan akhir sekali. Ini pun sama penanda wacana. Kita dapat tidur dengan nyenyaknya. Apa maksud kita dapat tidur dengan nyenyaknya? Apa maksud? Apa maksud Kita nyenyak? dapat tidur macam Tidur macam apa? lena. Lena. Okey, bagus. Terima kasih, Damia. Apa Kalau- maksud cakap lagi. Cakap. Apa? Damia berhenti. Tak ada. Okey, baik. Apa maksud tidur dengan nyenyaknya? Betul. Damia cakap tidur dengan lena. Okey, lena maksudnya dia tidur tanpa gangguan. Faham apa maksud tanpa gangguan? Kalau orang yang tidur dengan gangguan, dia tidur sekejap terjaga. Tidur sekejap terjaga. Jadi tak nyenyak. Kalau orang putih cakap sleep tight. Kan? Cikgu tu tak ada orang kacau. Tapi kan Ah. ada orang ganggu kita, ada Tak ada orang kacau, gangguan. Adik saya tidur je dengan nyenyak. Yang tu orang panggil tidur mati. Okey. Tu tandanya bagus lah tu. Dia dapat tidur dengan nyenyak. Orang yang macam tu yang bagus. Sebab apa? Bila dia tidur dengan nyenyak, dia akan dapat tidur yang mencukupi. Bila dapat tidur yang mencukupi, badan dia akan sihat dan cergas. Tapi kalau orang yang sentiasa tidurnya terganggu, dia dengar bunyi sikit je dia dah terjaga. Jadi sebab apa dia jadi macam tu? Sebab otak dia tu sentiasa berfikir. Dia asyik fikir, banyak masalah yang belum diselesaikan. Jadi dia sentiasa dalam keadaan risau, takut, bimbang dan sebagainya. Jadi emosi dia tak stabil. Emosi tak stabil. Kita tak mau jadi macam tu. Okay, kita nak minda kita sihat. Lepas tu emosi kita stabil. Baru kita tidur dengan tenang. Kita dapat tidur dengan nyenyak. Tak ada gangguan. Bukan semua orang yang dapat tidur macam ni. Dapat tidur yang berkualiti, nama lain dia. Tidur yang berkualiti. Okey. Faham? Okey, ada lagi tak isi rasa-rasa kamu? Isi tersurat. Rasa-rasa kamu ada lagi tak? Isi tersurat. Rasa-rasa kamu. Kita baca tebuk-tebuk petikan ni. Sebab kita nak cari dia punya isi tersurat dulu. Okey, ada lagi tak rasa-rasa kamu? Cepat. Dah 95 minit. Kita ada 10 minit je lagi. Tolong bagi respon dengan cepat. Kalau tak, kita belajar cukup. tak habis. Tak ada. Kenapa tak ada? Bagi jawapan. Kenapa tak ada? Sebab yang tu dah akhir sekali. Ya, betul. Terima kasih, Damia. Yang tu yang cikgu nak dengar. Sebab dia dah guna perkataan akhir sekali. Maksudnya itu adalah isi terakhir. Boleh faham? Jadi ada berapa isi kat sini? Cuba tengok. Ada berapa isi? Cikgu tak nak sebut. Cikgu nak kamu yang sebut. Ada berapa? 5. Ada 5 isi tersurat. Boleh? Baik, macam tadi kamu kata isi tersirat kena fikir sendiri. Betul tak? Betul tak? Betul. Betul. Tetapi untuk petikan, kalau bahan rangsangan dia ialah petikan, ini bahan rangsangan petikan. Faham? Ini kita panggil bahan rangsangan. Kalau kita selalu buat dekat kelas dulu, ingat tak? Kita buat guna peta pemikiran. Sama ada cikgu guna peta buih, peta bulatan untuk buat ulasan. Betul tak? Jadi dia tak ada banyak ayat. Betul tak? Betul? Tak ada respon? Betul. Ya, jadi kalau tak ada banyak ayat, bermaksud tak adalah isi tersirat. Bila tak ada isi tersirat, itu yang kamu kena apa?
Fikir. Fikir sendiri. Tapi yang ni dah ada sebenarnya dalam ni. Isi tersirat dah ada dalam ni. Isi tersirat biasanya selepas isi tersurat. Faham apa maksud selepas isi tersurat? Contoh, membuat pertimbangan yang positif, oleh itu kesilapan semasa membuat keputusan tidak akan berlaku. Kesilapan semasa membuat keputusan tidak akan berlaku, ini kita panggil sebagai isi tersirat. Okey, tak apa, kita tengok. Cikgu senaraikan balik. Okey. Ini isi tersurat yang tadi kita dah bincang. Ada 5 isi tersurat. Kita tengok isi tersirat. Isi tersirat cikgu warnakan dengan warna hijau tu. Tengok tu. Kesilapan semasa membuat keputusan tidak akan berlaku. Perhubungan dengan rakan-rakan akan sentiasa mesra. Okay. Mampu mengawal perasaan sedih supaya tidak berpanjangan. Lepas tu dia kata berasa selesa dan yakin. Dan yang terakhir, kita tidak akan mengantuk semasa menjalani aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. Apa maksud kurikulum? Tahu tak? Tahu tak? Koko. Kurikulum. Dia ada 2 ni. Satu kurikulum. Satu lagi co-kurikulum. Apa maksud? Tahu tak? Sebab hari ni kita kena baca dan faham. Kalau baca tak faham, tak boleh. Okey. Kurikulum bermaksud akademik. Yang kita belajar dekat sekolah, dekat dalam kelas. Macam sekarang kita belajar bahasa Melayu, ini kurikulum. Yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar di dalam kelas. Boleh faham? Boleh faham? Macam bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Inggeris, matematik, sains, pendidikan seni, pendidikan apa lagi tu, banyak. Okey, banyak. Itu kita panggil kurikulum. Kalau co-kurikulum, aktiviti di luar bilik darjah. Seperti macam pengakap ke kan? St. John. Yang koko. Ya, yang co-kurikulum lah. Sebab tu nama dia co-kurikulum. Boleh faham? Okey, kita dah jumpa isi tersurat dan juga isi tersirat. Boleh faham? Yang lain cikgu tak tahu dia faham ke tak faham. Sebab dia tak nak respon. Cikgu pun dah tak tahu. Mungkin dia sepanjang cuti ni mulut dia dah kena gam. Cikgu tak tahu lah. Sebab dia senyap. Cikgu nak tengok hari Senin ni mulut dia boleh bercakap ke tak boleh bercakap. Kalau dia bercakap dalam kelas cikgu nak tengok mulut, nak check mulut dia apa masalah. Sebab dalam kelas cikgu masa PKP ni dia tak bercakap. Okey, seterusnya kita pindahkan maklumat tadi tu yang tersurat tu ke dalam peta pemikiran. Okey, tadi ada berapa tadi isi tersurat? 5. Okey, jadi kita pindahkan ke 5 tu daripada petikan ni ke dalam peta pemikiran ni. Okey, yang pertama kita kena ubah sikit dekat dia punya tajuk tu. Tajuk dia kan dekat tengah-tengah, betul tak? Sebab tajuk dia tulis minda sihat, emosi stabil, tindakan tepat. Nanti kalau kamu nak buat ulasan tentang apa? Sebab tadi cikgu dah cakap, dia punya kata kunci daripada petikan tu ada dekat perenggan yang kedua, iaitu apakah faedahnya jika minda sihat dan emosi stabil. Jadi kita kena tukar jadi faedah minda sihat dan emosi stabil. Itu tajuk dia. Dan tindakan tepat tu kita potong lah. Boleh? Faham? Nanti kena buat dalam buku ulasan Okey, jadi membuat pertimbangan isi tersurat yang kedua, tidak akan cepat berasa marah. Isi yang ketiga, menghadapi sesuatu musibah dengan tenang. Isi yang keempat, perasaan takut dapat dihindari semasa menghadapi tekanan. Isi yang kelima, dapat tidur dengan nyenyaknya. Okey, ini dia punya isi tersurat. Boleh? Ya, Shanice? Kamu sedang bercakap? Oh, Shanice. Lag, internet lag. Internet lag. Halo, boleh dengar suara cikgu? Boleh. Tadi internet lag ke? Boleh dengar suara cikgu? Kita ada 3 minit lagi. Okey, kita ada 3 minit lagi. Baik.
Boleh. Seterusnya kita nak buat ulasan Kita nak buat ulasan berdasarkan peta pemikiran yang kita dah isi tadi tu. Kita cuma isi dia punya isi tersurat. Seterusnya kita tengok dekat sebelah ni cikgu ada tulis isi tersurat dan isi tersirat. Biasanya bila kita buat ulasan, isi tersurat nak tulis semua ke nak tulis satu je? Tersurat. Tersurat nak tulis semua atau tulis satu? Cikgu isi tersurat tulis 4. Kalau isi tersirat satu saja. Tulis 4. Halo, boleh dengar suara cikgu? Cepat. Boleh. Okey, kalau boleh dengar soalan cikgu, isi tersurat nak tulis berapa? Isi tersirat nak tulis berapa? Satu dan dua. Apa maksud 1 dan 2? Sekurang-kurang 1. Apa yang sekurang-kurang 1? Tersurat tulis 2. Cikgu tanya, isi tersurat nak tulis berapa? Isi tersirat nak tulis berapa? Dalam ulasan. Isi tersurat. Cepat. Dah 9.13. Isi tersurat tulis 3. Isi tersirat tulis 1. Sekurang-kurangnya 1. Isi tersurat 3 je. 3 saja. Isi tersurat 4. 4. Baik, sebenarnya isi tersurat kena tulis semua. Pandai-pandai kamu 4 lah 3 lah. Lupa ni, nampak sangat tak ulang gaji. Hey. Geram cikgu. Okey. Isi tersurat tulis semua. Berapa dia bagi tulis. Jangan tak tulis. Itu sangat penting. Tersurat sangat-sangat penting. Faham? Faham ke tak faham Faham. Okey, yang tersirat kena tulis berapa sekurang-kurangnya? Tersirat? 1. 1. Okey, yang tersirat sekurang-kurangnya 1. Okey, bina ulasan. Okey, cikgu pernah ajar tahun lepas guna rangka PTSD-KAK ni. Okey, apa maksud rangka ni? P tu pendahuluan, T tu terdapat beberapa antaranya, S tu selain itu, di samping itu, kemudian, akhir sekali kesimpulannya. Okey, ulasan boleh ditulis dalam 1 perenggan, 2 perenggan dan ataupun 3 perenggan menggunakan rangka PTSD KAK ni. Tapi cikgu selalu ajar kamu kita buat berapa perenggan? Berapa perenggan cikgu ajar kamu? Berapa perenggan cikgu ajar kamu? Cepat, masa dah habis. 3. Okey, baik. Isi tersurat ada. Okey, ini contoh cara nak buat. Cikgu nak kamu snapshot. Semua orang snapshot benda ni. Screenshot Screenshot, snapshot, print screen sekarang. Cikgu nak kamu buat sendiri. Cikgu nak tengok hari Jumaat ni. Hantar esok. Buat sendiri. Cikgu tak nak bagi. Ada yang dia punya yang dah siap. Tapi cikgu tak nak. Cikgu nak kamu buat sendiri. Screenshot ni. Dah screenshot ke belum? Cepat. Dah 9.16. Dah ke belum? Hari Jumaat mesti hantar. Dah ke belum? Dah screenshot. Okey, kalau dah tak nak tunjuk yang ni. Okey, jadi apa rumusan yang kita belajar hari ni? Cepat. Lambat. Kemahiran membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat ulasan dengan betul. Okey, itu kemahiran yang kita pelajari hari ni, iaitu baca dan faham. Ingat, baca, faham untuk kena pasti apa ni maklumat tersurat dia dan maklumat tersirat dia untuk kita buat ulasan. Boleh faham? Yang tadi dah screenshot, dah snapshot, dah print screen, dah Cikgu nak tengok ulasan dia.
Jangan lupa tulis soalan dia Dan juga jangan lupa salin balik dia punya peta pemikiran tu. Bawah dia ataupun muka surat lain baru tulis ulasan. Faham? Faham ke tak faham? Cepat, dah lebih 2 minit ni. Cikgu ada kelang dengan tahun 3. Faham ke tak faham ni? Faham. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap semua orang dapat buat apa yang cikgu suruh buat ni. Itu saja. Jumpa lagi hari Isnin. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih Cikgu Rizal. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Okey.